Siapa ada masalah ni? Bila duduk tahiyat je, dia punya jari susah nak pacak, sengit keluar. Ada yang tak boleh langsung, terus letak macam tu. Tak salah, cuma kita kena usaha tambah baik supaya dia lebih lembut. Okey, ambil kaki ni cepat, salam dia, masukkan semua jari dekat orang punya kaki tu, jari kaki, dan lembut. Pusingkan dia kiri, dan buat ke kanan, dan tolak depan, belakang, bagi dia lagi lembut. Masalahnya sekarang malas, kita jarang buat benda-benda macam ni. Nak tambah baik kita punya jari ni punya mobility, faham? Okey, lepas buat tu, cuba try pacak balik slow. Terlatih dia supaya dia boleh pacak. Kalau dah boleh pacak ni, baru cantik form kita masa kita solat, masa kita duduk tahiyat. Apa lagi? Cuba try.